Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita sampai ke Idlib dan kami telah pun hantar bantuan ke Kem Naif, bantuan kewangan untuk lebih 50 buah keluarga. Dan kita dah tengok suasana dalam kemah tu macam mana. Memang sangat daif, memang di mana ada lubang, dia akan tambah dengan batu bata. Sekarang ni kami tengah hantar bantuan kayu api yang boleh, insya-Allah boleh tahan selama sebulan atau sehingga winter habis, dan juga lebihan itu boleh menghangatkan rumah mereka pada bulan Ramadan. Nama Kem Syam Widows ni sebab sini semua ibu tunggal. Ibu tunggal dengan anak-anak mereka. Yang menariknya, kem-kem sini walaupun sangat daif, tapi diorang ada solar panel. Kebanyakannya memang ada solar panel, sama ada yang kem seperti rumah ataupun kem yang memang kem nylon. Okey, insya-Allah untuk sebarang update teruskan bersama Cinta Gaza Malaysia.